Alah kacau ni kuah. Ni sedih ada mah. Malu sedih. Kecewa adanya. Lapar betul ngantuk ah. Kondisikan lah dik. Apa disikan? Berarti sih dari orang lah. Kop sabar dik. Dik. Lapang dik. Indah lah nyo, simpan yang kuat. Kembali nasi awak makan lah. Kenapa anu dah? Tuang. Cuman tes ang saya tadi ni, kira guyah yang mana. Kemarin tak ujar ada man tes ada ya. Jadi kau dah balik mah kita susah ya di. Bakso beranak dah ya. Payah ada mengadang aku piting mah. Boleh lah. Kalau bilang sedang sedang. Enggak jadi anti dan itu. Dengan nampak lah dah semua. Ni cepat betul labang tu ya. Ini kau di nasi dah. Sabar di. Kau cepat. Dah. Ikan kabang ah. Acan kirim panjang dan nasi semukui lah. Pengeluaran lah sekilo ah. Nasi lu tak balik dah. Go. Siap. Iyo tu kawan. Lu belok lah. Yo ah. Ay Allah. Kalau sampai dia cakap pera ke orang lah ni pisah. Ya tipis dan jalan makan ni kau dah bola. Ini amak. Tak mak. Cik pintunya cetak gol. Nyoba misal cetak gol je. Nak batal suruh. Awas ang batalan puasa muka tuang yo aku. Amak melakukan dengan mempuan aku saya mak. Bunuh mak. Mama, ulang ulang lah. Padi je lah ya mak. Mula mak. Belum MPS Shopee ya. Jadi jangan malam mana pulang nak. Malam mak. Jam 5 dah stay home tu. Yo. Sebentar lagi bawa buku mak. Kata lagi aku. Tak ada dah mak. Santai 6 jam kemudian ke jarum. Harus suang dik. Kacau cara dah. Pulang mak lu. Puncak. Ha. Dia anak dah kau apa nak puncak tu? Puncak kayak nasi je Ustaz. Astagfirullah. Kamu pertaruhan puasa dia kau. Dan itu Ustaz. Dalam menuju puncak hari raya Aidilfitri tu mah kita harus banyak amal ke masjid kan. Tu kan masjid macam nak mah. Durih wah. Subhanallah. Jangan tu. Lah, pergi apa lah. Dah dulu lah Ustaz luar dulu kau anak tak luar. Kau dulu kau anak. Dulu Ustaz luar. Ha, kalau yo puasa dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, apa? Belai. Talu. Ang bang, kalau ada mah orang sebut di waktu, yang sabian ke orang tu kalau ni kat dalam puasa. Ini jujur marah. Bantu dah. Siapa mentu dang? Ustaz tu. Ya sekali awak dengan tausiah yang bermanfaat ya dang. Sedih awak dah. Yo mana dah? Mentu orang sedih lah awak dah. Tu. Macam mau nak bully awak kat dalam puasa. No. Tentang pulang sebelum makan mah dah. Kau tengah ambil oleh mak. Bos ni nak. Dah, bayar dah. Padi lah yang rendam tu. Dah. Dia gagal rencana ni. Aduh. Oi, adik jangan lagi kau. Kamu mau kalau puasa ah? Tak pak. Ada lah pak. Yo pak, dah cek ada nak. Dah beli dah. Tak duduk dah. Kena bayar tu. Tak duduk dulu. Dek.
Pak. Kita kena macam mana korang no? Yo Pak, tak no. Aneh you indah dah. Ini kau kondisikan lalai. Mana kan kondisian Pak? Dulu hari mikir-mikir mah Pak kongkot dari rumah kau hari nak. Tujuan Pak tu semua tujuan Pak dan. You sudah nyo. Ambali 3 kelas 2, koyam 2. Abang dari rumah berdebah. Aduh. Hari jam boleh nak the best Pak. Ayam dua kelas. Padi je lah. Ayo kita dah call. Hindi Pak. Ayam tinggal 3 lah. Dan 2 buat cik rasa tau. Weh masuk dah. Ang ketik ada orang namanya. Ada 2. Keren cik. Yo. Tu dah. Betul Pak. Masuk ya Pak dah. Oh Pak, kurang ada nak. Kurang ya. Nak buat. Ikut bandar. Pak, apa kare pikir lah. Kalau boleh dapat, tak nak ada lah. Let's start by correcting it all. Lower your finger, don't be coming at me with hearts sending the meter. Tell you did wrong, and what makes it worse? You don't even have a nerve to ever say that you're sorry. You're sorry. You're sorry. You're never wrong, and I'm never right, and you went all around every fight. That's why can't see the day we won't be getting through. Kami dari anak bujang mama mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan untuk rencana-rencana tadi, tolong jangan dicontoh. Itu hanya sebagai lucu-lucuan. Betul ya? Okey, dah. Terima sehat. Nah, oke. Kami dari anak bujang mama. Jangan hapus!